Seni yang mahal tu bukan sebab artis letak harga ikut suka hati orang. So, saya Syafiq Sabri, yang artis, kadang orang tengok lukisan abstrak, dia cakap, alah macam ni pun harga ribu-ribu. Tapi orang tak nampak proses sebelum karya tu siap. Idea yang datang tengah malam. Sketch yang artis tu buat banyak-banyak kali kan. Warna yang dia test banyak kali. Masa, emosi, pengalaman hidup dan skill yang dia bina tu selama bertahun-tahun tu. Sebab dalam seni ni, yang dijual ni bukanlah sekadar canvas dan warna ataupun medium apa yang artis tu guna. Yang diorang jual tu is cara seseorang artis tu melihat dunia. Sebab tu bila kita faham cerita di sebalik satu karya tu, barulah kita nampak nilai dia. Oh, awal ni mahal, patutlah mahal. Kalau korang pernah tertanya kan, kenapa seni ni boleh jadi mahal, saya share lah sikit-sikit kan apa yang saya tahu and apa yang saya faham kat korang. So jangan lupa follow. Bye.